Dalam pada itu, BN dan PH mempersiapkan manifesto masing-masing untuk ditawarkan kepada lebih 800,000 pengundi di negeri ini. PH akan melancarkan dokumen penting itu esok yang antara lain menyentuh kesinambungan pembangunan serta perancangan sebelum ini. Menurut Ketua Pengarah Bilik Gerakan PH Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Zaki Mat Sabri, tawaran PH itu menjurus kepada meneruskan prestasi cemerlang kerajaan negeri sebelum ini. Lebih kepada kesinambungan daripada manifesto kita yang sedia ada, ditambah baik untuk kita meyakinkan rakyat Negeri Sembilan yang kesinambungan untuk kemajuan Negeri Sembilan itu kita janjikan. Pelancaran manifesto berkenaan bakal disempurnakan Pengarah Pilihan Raya PH, Datuk Seri Amiruddin Syari. Sementara itu, BN pula akan melancarkan manifestonya Jumaat depan. Ia memberi fokus kepada pelbagai aspek termasuk agenda pembangunan negeri, pendidikan, kesejahteraan rakyat serta kestabilan pentadbiran negeri. Manifesto Barisan Nasional tentunya berlandaskan kepada way forward. Kita memikirkan tambah baik, value added seperti yang kita hadapi sekarang ini dalam kerajaan perpaduan bagi tempoh 2 tahun 8 bulan. Datuk Seri Jalaluddin berkata manifesto itu juga memfokuskan usaha menangani isu kos sara hidup rakyat terutama golongan berpendapatan rendah selain menaik taraf kemudahan untuk peniaga kecil.